Tuan-tuan, memang kita sembahyang, tapi di antara dosa yang ditangguh oleh Allah adalah dosa sesama makhluk. Dosa yang Allah tangguh untuk diampunkan adalah dosa dengan makhluk. Ingat ni tuan-tuan, kita tak boleh masuk syurga kalau mak kita tak ampunkan dosa kita. Kita tak boleh masuk syurga kalau ayah kita tak ampunkan dosa kita. Kita tak boleh masuk syurga kalau kakak abang kita tak maafkan kita. Kita tak boleh masuk syurga kalau adik kita yang pernah kita sakitkan hati dia tak maafkan kita. Kita tak boleh masuk syurga kalau jiran sebelah rumah kita yang kita sakiti dan kita zalimi, mereka tak maafkan kita. Sujudlah sampai koyak kulit dahi kita, tetapi kita terhalang masuk syurga disebabkan perkara tersebut. Percayalah, ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak pernah berdusta pada umatnya. Di antara dosa yang ditangguh oleh Allah adalah dosa dengan makhluk. Tuan-tuan, saya berfikir, tuan-tuan fikirlah,